sebab perbezaan mungkin korang tak faham. Isle of Skye dengan Scotland ni dia sebenarnya dia sama. Cuma Isle of Skye ni dia lebih kurang macam pulau bagi Scotland. Okey, dan dia terbahagi kepada dua lah. Kalau korang nakkan nature, korang pergi ke arah Isle of Skye. Kalau korang nakkan bandar, korang pergi ke Edinburgh lah dekat Scotland. Okey, so kalau untuk Austria ni pula, okey, kalau untuk Austria ni, dia sebenarnya Austria ni dia adalah satu negara yang memang more to nature sebenarnya. Dia ada juga bandar-bandar dekat Austria ni yang lebih kurang macam dekat London, macam dekat Scotland. Dia ada juga bandar-bandar dia. Dan Austria ni sebenarnya dia lebih cantik bila waktu korang pergi musim bunga tu. Dia memang cantik. Dia terkenal dengan dia terkenal dengan bunga-bunga, macam-macam bunga, tulips lah, lavender lah. Memang sangat-sangat cantik. Okey.